Kereta ni problem dia punya wakor dia ni lah, dah tak berapa nak betul, nak main lah, dia jadi macam ada bocor lah. Okay. Tadi pun masa vacuum dia ada rasa lah kat sini ada macam tersedut-sedut juga. Okay. Sekarang ni punya proses vacuum. Okay, sekarang dah 820 micron. Okay, kita vacuum dengan pump vacuum tu lah, dengan hose, kita pakai hose, vacuum hose ni lah. Okay, sekarang ni dah 810. Ni boleh tengok kain set je lah. Okay, ni dia punya graf dia tadi lah, nampak tu kan, dia turun. Sekarang ni dah lebih kurang 6 minit lah kita vacuum. Okay, kita orang panggil nak vacuum sampai bawah 500 micron lah. Okay, kita tunggu dulu lah. Okay, sekarang ni kita orang dah vacuum dah, okay, dapat sampai 510 macam tu, dia naik balik 600. Okay, dah sejam lebih lah kita orang vacuum. Ni tadi graf dia turun macam tu. Okay, tengok sini kan, ni micron dia. Okay, jadi kejap lagi kita orang dah boleh isi gas je lah. Okay.